Kalau tak ambil Alora memang sangat rugi sebenarnya. Ada banyak benda yang Alora boleh buat yang tak boleh digantikan oleh mana-mana suplemen, mana-mana functional food MVE pun. Satunya, the only mekanisme yang betul-betul tolak kita punya blood circulation, oxygenation, nutrition push hanyalah Alora. So, kalau kita mulakan Alora dulu, kita pakai pants tu kan dengan cover dekat perut sekali, kita dah terus stimulate kita punya blood circulation to be much better, and then cover dekat perut. Satu, memang kita dah ajar blood circulation oleh Alora kan, tapi apa fungsi dia adalah beyond that sebenarnya. Satu yang sangat ketara adalah efek dia, direct efek dia kan sifat dia menembus kepada daging kita 4 cm dan terus bagi vibration dan terus menggerakkan apa-apa molekul air. Satu, dia dah pecahkan bond antara air yang lama-lama apa semua, toxicity pun dia dah pecahkan bond tu. So macam orang yang dah lama water retention semua yang tak boleh hilang, tiba-tiba boleh hilang water retention sebab bond tu dah dipecahkan oleh vibration tu. Tu satu. Okey, lepas tu bila cover dekat perut, kat mana-mana pun dia direct effect on the mitochondria. Mana ada makan, kita makan sesuatu, zup, mitochondria kita macam menyala. Tak ada. Tapi Alora boleh buat macam tu. Immediately mitochondria energize. Sangat ketara bagi mereka yang ada penyakit-penyakit berkaitan mitochondria seperti fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, autism. Macam bateri nak habis tu, kereta kontrol nak habis, bateri zoom, kita chargingkan dia, terus dia boleh laju balik. Itu macam tu. So bayangkan bila kita dah energize kawasan perut kita and then kita pergi makan suplemen, absorption tu dah better dah kat situ. Bandingkan kalau kita tak pergi ambil Alora tu, kita makan tu je. Okey lah, dia nak pergi, tak pergi, dia tak ada extra energy. Dia punya energy yang ada tu adalah apa yang dah ada sejak berapa-berapa lama yang sebelum kita pakai Alora tu kan. Sekarang kita dah pakai Alora, wah, dah energize around sini. Dia dah energize, dia better absorb. Bila better absorb, dah masuk dalam blood circulation. Bila blood circulation pula, dia nak pergi angkut ke kawasan yang jauh kan. Sekarang dia dah ada Alora, dia punya dah overall push circulation tu memang dah much better. Metabolism pun much better. So dia lagi nutrient delivery kepada end organ atau end cell tu lebih much better. Tu delivery, memang nutrient tu dah bergerak dalam darah kan. Lepas dia bergerak dalam darah, dah sampai kepada sel-sel yang hujung tu, dia assimilate pula. Assimilate ialah zat tu masuk ke dalam sel. Itu pun perlu energy juga. So daripada zat B-fill sampai, satu, kalau tanpa Alora dia dah lambat sampai. Pertama, susah serap. Kedua, susah nak sampai. Ketiga, susah nak assimilate. So bila dengan Alora, semua tu jadi much better. Tu saya selalu kata, Alora tu akan menyediakan badan kita kepada functional food yang seterusnya yang akan kita ambil. So kalau kita ambil tu, yang kata tu, bila kita dah ambil Mashiruto ni tapi tak pakai Alora, rugilah. Patutnya dia boleh absorb maybe 90%, 80%. Apa rupanya dia sedang absorb around 50, 60 macam tu without the Alora. Sebab tu tak ada functional food yang boleh menggantikan Alora. Mesti on. Rugi.